Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni kami berada di Aeon Rawang, di Rawang, okay, untuk menyertai event buat pertama kalinya rasanya dianjurkan di sini, iaitu di Rawang Half Marathon. Okay, sebenarnya dia berbeza lah dengan Rawang Bypass. Sebab Rawang Bypass ni dia start dekat Lotus biasanya, berhampiran dengan Bypass. Tapi untuk hari ni dia memang, saya tengok dia map tu memang dia lari dekat belakang-belakang perumahan tu lah. Sebab mustahil daripada sini nak ke Rawang Bypass tu memang jauh dan jalan dia tak selamat. So memang dia lari dekat kawasan perumahan belakang-belakang tu lah. Okay, so untuk hari ni saya menggunakan kasut Evo SL yang nombor 2, dan saya menggunakan Magic Speed 4. Okay, hopefully dia tak cramp lagi macam hari tu. Alright, so kita menuju ke starting line. Tapi sebelum tu saya nak singgah toilet dulu. Oh, ni fotografer VE lah kan. Okay. Okay, hari ni saya bersama dengan kawan sekolah saya, Hafiz. Okay. So ni penyertaan event last lah tahun ni. Untuk tahun ni lah. Target 2.5 hari ni. Try lah. Sub 2.5 lah. Relax, dia 2.5 hampir 7 kan susah pun. Kalau pasal rasanya start tu slow, last tu baru push kot. Try. Tapi turun bukit tak payah sprint lah, nanti yang buat cramp tu. Aku pakai pace 6 ni, tak pakai hitam. So hari ni flight off pukul 5. So by matematik memang tak sempat nak habis sebelum subuh lah. Subuh habis kan. So kita akan berhenti solat subuh lagi dalam perjalanan. Memang tak boleh delakkan. Okay, so memang hari ni saya pun tak target PB hari ni. Saya target hari ni 2 jam 45 ke bawah je. Sebagai saya punya latihan untuk Pioneer Bridge nanti lah. Saya nak berlatih pace hari ni. Saya akan lari dalam pace 7.5 dalam range tu. Dan untuk event hari ni pun bukit dia boleh tahan ke. Okay, kalau saya memang agak tahulah jalan belakang-belakang perumahan ni. Bukit dia memang tahan macam mini PJ lah. Nak tipu lah. Aduh. Wah, boleh lampu sangat lah. Lampu sangat kan. Apalah, janji habis. Bawah jangan cramp lah. Tapi Emerald tu macam mana? Jadi Emerald tu flat ke bukit ke? Flat sikit. Flat sikit, okey. Tapi bukit dia banyak kan sebenarnya. Macam rolling lah, naik turun. Apa ni? 5 pacer. Basic. And also please make sure you wear your bib numbers before you start the run, because we have our time tracker right here at the starting line to record your official timing. Alright guys, I'm going to start with the short safety briefing to all runners for the half marathon category. Please remember that this is a competitive run. Ini adalah pertandingan larian kategori 2. Start our run. If you have any difficulties, please do not push yourself above your limit. And if you need any medical help, we have our medical assistant available along the route as well. We have 6 water stations along the route, so if you need to drink, please hydrate yourself at the available 6 water stations. Dah meletup dah pagi. Okay, and also for our Muslim runners, if you would like to perform your subuh prayer, we have 3 available suraus at 3 water stations. You may drop by to any of the available suraus. We also have our available surau right here. Kepada semua pelari-pelari Muslim, kalau nak ingin menunaikan solat subuh, kita juga menyediakan 3 surau di 3 water station. So anda boleh berhenti di mana-mana water station yang available dengan surau tersebut. Dan di sini juga kita ada sediakan surau. Is doing well this morning. Kalau if you need to drink, please drink your water. Jom run yang kedua saya join lah. Keep yourself hydrated. So jom run yang pertama saya masuk Cyber City tu. Kita tahulah jom run ni macam We mana. still have about 2 minutes before we flag everyone off. So hari ni pun dia ada combine dengan 3 event. So check out your phones. Event Rawang High Bypass ni, Rawang Don't forget, you are running for the half marathon category 21.1 km. So please make sure you are in the right category. So if you have any, if you have any 10 km runners, please stand by for your flag off later at 6:30 AM. Right now we are flagging off the half marathon runners 21.1 km.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good luck to Hafiz dan Siti. Okay, bakal jumpa kat finishing line. Alright, please be safe. If you need any help, kindly call our crew members or our paramedic team available at any time. Jam, jangan lupa on. And please remember that safety is the lalu most parking. important thing. Okay, please look out to our camera lady. Okay, sikit lagi. Right to the left. Okay, start. Make some waves to the camera lady. Okay, kita bermulalah misi di Lawang Half Marathon. Saat ini dah bukit dah. Aduh. Okay, tu ada border ni. Aduh. Okay, tu hari ni saya lari menggunakan phone inductor. Okay, saya beli di TikTok. Okay, saya bagi link. Dan yang best sebab ada lampu lah. Okay. Okay. Starting kita dah pergi Bukit Maut dah ni. Bukit ni tinggi ni. Tinggi dan panjang. Okay, kita lari separuh, kita jalan separuh. Okay, kilometer pertama 721. Okay, sekarang kita turun bukit lah. Kita balik lagi ni bukit yang sama tak. Dan tu lagi lah, dah ke hujung kan. Bukan lah. Ha? Lah ni. Tak ada lah. Ada kita ni. YouTube, YouTube. Tengok YouTube. Alright. Ni SM Belas lah, tahu ni. Bukan, dia pindah English. SM Belas lah. Oh, banyak bukit. Tu lah. Awal-awal dah bukit. Okay, kilometer 2 64. Kita slow down lagi ni. Okay, kilometer 3 653. So dari tadi naik turun non-stop lah. Memang gila jalan ni. Level PJ lah. Okay, kilometer 4 7. Okay, kilometer 5 651. Okay, kilometer 6 654.
kita akan U-turn di roundabout ni. Okay, kilometer 731. Kita akan mendaki ni. Banyak mendaki lepas ni. Okay, kilometer 8 7.12. Oh, ni mendaki. Okay, kilometer 9 7.16. Kilometer solat sini. Kita solat sini. Boleh. Okay, minum air dulu. Okay, kita solat. Alhamdulillah kita dah solat subuh. Okay, so far tempat ni memang gila babi ya. Depan tu ada bukit lagi. That's why kita kena start run-walk dari sekarang sebab impossible untuk run. Okay, so kita teruskan lari kita. Kilometer 10 8.12. Kita baru lepas pendakian yang brutal gila Okay, kilometer 11 7.11. So asal dia turun bukit dia memang kena run sebab depan ni banyak bukit. So banyak bukit ke jalan. Kilometer 12 8.01. Oh, bukit dia memang tak tahan. Hari ni barai habis. Okay, so ni bukit kita jalan kaki. Kita lari boleh turun bukit dengan flat je. So, tempat ni banyak bukit, so kita kena manage energy. Okay, lepas tu turun bukit, lari balik. Masa ni bukit paling gila saya pernah jumpa sepanjang masuk running event. Lagi gila daripada PJ, lagi gila daripada Technology Park, lagi gila daripada Flyover Duke. Macam mana dia buat running event tempat ni? Okay, kilometer 13 9.08. Memang kita burn jalan-jalan ni. Dia memang gila ni. Macam mana lah dia buat running event kat sini. Okay, kilometer 14 8.44. Kita turun bukit balik. Lagi sebelah sana naik bukit balik. So kita kena beli masa kat sini. Okay, kilometer 15 8.37. So sekarang ni saya tak fikir apa dah, saya fikir habis sebab nak balik ni pun ada 3-4 bukit yang brutal. Memang gila dunia ni.
Nikah maraton ni dah lebih pada trail ni. Asyik lah jangan habis. Okey, akhirnya sampai kat tempat U-turn. Kita buat Japanese U-turn. Boleh cramp. Tak boleh. Kilometer 16 827. Okey, kilometer 17 838. Tak kira dah apa berlaku sekarang ni, dah habis pergi bukit ni gila. Kilometer 18 908. Taklah dia habis. Banyak lagi bukit ni. Kilometer 19 1004. Memang hari tu 3 bukit brutal. Memang sorry lah jalan kaki Okay, depan ni tak silap lagi 2. Nanti kita sampai Bukit Las, masuk balik Aeon. Serius, tukar maraton ni. Ni dah ultra ni. Okay, Surrender. kilometer 20. Kami dah angkat bendera putih Dah putih. Balik. Tak ada dah. Tak ada tenaga dah. Tak ada tenaga. Alamak, ada benda tu. Aduh, jatuh. Alamak. Yalah, tu depan confirm tak masuk. Confirm. Memang dah blacklist lah ni. Blacklist. Blacklist dah. Ini bukan half marathon, sorry. Ini dah trail lah ni. Kalau tukar trail cerita lain. So kita strategi lain. Gila. Gila. Okey. Kilometer 21 458. Ya! Macam hampir. Alhamdulillah. Alright. QB run Kelakar lah tengah, QB dia. run tengah, jom run kanan. Half marathon kiri, half marathon kiri. Berakhir dah. Come on guys, sikit Dah lagi, kering, come on, kau tahu. sikit lagi. Keep it going, go. Betul-betul nightmare ni. Right, keep it going, come on guys, go. Okey. Bye. Yeah. That's right. Jangan berhenti, terus. Sumbat. Jangan berhenti, teruskan larian anda. Sikit Satu lagi, lagi, Kak. come on. Itulah kita belasah ada belas sejuk. Come on runners, jangan berhenti, sikit lagi. Jangan ambil satu, come on, sikit lagi, come on.
Oh, nikmat dia. Nampakkan larian trail Rawang. Bukan ultra dekat Half Marathon ni. Roti apa ni kau? Roti. Okey. Roti. Makan roti ya. Roti. Dia mana tak maju dalam. Betul tak? Okey. Stay tuned until the end of kita the nak ambil event. finishing jersey. The weather is very cool this morning, so stay tuned until the end. Alright, jangan lupa untuk singgah ke pintu masuk Aeon Mall. Kita ada buat jualan di situ. Kalau nak beli air ataupun roti, di situ kita ada buat jualan daripada pihak Aeon. And also at Cellgate Specialist Hospital Rawang dekat sini, siapa nak dapatkan free medical check-up and also free physiotherapy session right here at Cellgate Specialist Hospital Rawang punya kemah. So nampak ada kita punya pegawai-pegawai dekat sini. Nampak juga itu ada yang tengah buat medical check-up. Percuma saja ada lari tadi. So datang sini kita check blood pressure, your blood sugar dekat sini juga. Dan kalau nak beli barangan dari lagi QB punya riders tak ramai ke yang nak menang? Nombor tak ada tak? Tu nombor siapa? Nombor awak ke nombor siapa? Okey. Senang hari ni okey. Kalau ada. Oh, siksaan hari ni. Alright, dua nombor lagi dekat sini. 95078 95078 95078, calling twice. Last call. Yes, we have our runner right here from QB Run. QB Run. Tapi awak tak dapat lah, dia yang dapat. Boleh tak apa, we have the next number with me. Okay. Well done, congratulations. Okay. 105D300105. Balik. Okay, next number. Finishing line paling legend lah sebab ada Tashengo. Alright, another two numbers with me. Get ready with your numbers. 95052. Okay, it's wrap up time. 9521. Hanya hari ni itulah dia. Kita event ni kali pertama dia adakan kat sini. So kita no info jalan dia macam mana lah. Alright. Tapi walaupun saya pernah pusing jalan kat belakang tu, saya tahu. Tapi memang betul-betul lah nightmare. Sebab kalau kita naik kereta pun, kita rasa lah kena tekan minyak, kena tekan brake, sebab bukit dia memang curam. Dan hari ni kita berlari kan. So betul-betul nightmare lah hari ni. Saya pun tak tahu siapa punya idea yang buat half marathon kat belakang ni. Tapi saya rasa tak sesuai lah buat half marathon. Patut jadi ultra, Rawang Ultra kot. Okay, dia bukit dia memang sebelum ni lah bagi saya PJ tu paling tough lah. Tapi sorry lah, PJ tu kalau nak di-comparekan dengan Rawang Marathon ni, saya cakap dia baru separuh je PJ tu. Dia punya azab dia. Ini memang gila-gila Okay, walaupun dari segi fizik sebenarnya jumlah naik dengan jumlah turun adalah sama bila kita kembali ke point yang sama. Tapi energy drain tak sama. Okay, energy drain tak sama. Macam hari ni sebenarnya dekat kilometer 9 tu saya dah nak buang dah. Sebab saya berhenti solat kan. So dapat recover sikit lah. Dan lepas tu kita try lari. Akhirnya kat kilometer 12 tu memang tak boleh pergi lah. Okay, kalau anda tengok dalam video tu pun memang The Psycho kat sini sebab pertama ialah bila kita turun bukit, kita nampak jalan sebelah tu, kita tahu kita akan patah balik kat jalan tu. So kita nampak bukit dia macam ya Allah kan. Sama juga bila kita naik bukit yang curam tu, kita cakap oh jap lagi kita turun kat situ, laju pula kan. So bila turun laju ni ada possibility cramp. Alright. Dan paling psycho sekali ialah dia macam ada banyak U-turn. So kita fikir mana tempat U-turn ni kan. Mula kita tengok kat bulatan tu, pusing lagi. Memang dunia tempat U-turn memang jauh lah. So dia mental kat situ lah sebenarnya. So memang hari ni saya boleh katakan memang
Cara terazab lah. Saya dah give up lah. Dekat kilometer 19 tu, dekat kilometer 16 saya cakap lantak lah. Kalau dia pun DNF lah kan. Kalau tak meet COT pun tak meet COT lah. Memang tak boleh belah. Okay, dengan badan saya tak cukup ready untuk jalan yang macam ni. Maksudnya saya tak cukup rehat. Hari ni perut pun macam berangin kan. Aduh, tu yang rasa tak sedap lari tu. Tapi luckily no cramp lah. No cramp tu luckily lah. Okay, dari segi event organizer tak ada isu lah. Water station cukup, air pun semua ada, air plus sejuk ada. That's the best lah, tu yang saya suka lah. Dan bila kita sampai tu pun dia punya goodies memang banyak. Memang banyak. So sampai tak penang tangan nak pegang kan. Kan goodies dia memang semua banyak makanan lah. Tu tak ada masalah bila tak bagi plastik tu jenuh nak pegang lah. Tapi ada kelebihan kot, maybe kalau bagi plastik orang ambil lagi kot. Okay, cuma hari ni biasalah Jomrah ni dia combine 3 event hari ni. First Rawang Half Marathon, lepas tu dia combine dia punya 7th anniversary, yang ketiga ada QB Christmas punya run. Tapi tu more tu fun run lah dua-dua tu. So far tadi walaupun nampak macam ramai tapi no issue lah. Semua crowd tu dikontrol dengan baik, tak ada isu. Okay, cuma bila nak sampai finishing line tu kena cross jalan lah. Sebab memang sertifikat lah bila dia nak buat event dekat sini, jalan mana dia nak pakai. Sebab jalan untuk keluar masuk kawasan Emerald ni satu je. So dia pula guna jalan tu. Dan sebaiklah dia buat awal pagi kan. So yang penting dia control lah. Walaupun nampak macam kelakar kan. That's why event Jomrah ni bagi saya dia more to community nya event lah. Okay, kita tak expect dia grand macam event-event besar. Tapi dia macam bagi saya tick the box. Bagi saya dia dah banyak improve. Cuma feeling running experience tu still belum feel premium lah. Okay, cuma dia bagi saya tak memudaratkan dan dia cukup syarat. Tu bagi saya dah cukup lah tu kan. Okay, surprisingly dia punya t-shirt bagi saya lawa lah. T-shirt event dengan finisher dia memang lawa. Macam t-shirt event warna putih tu saya takkan buka. Mungkin saya akan jual. Tapi t-shirt finisher dia lawa. Saya akan pakai, saya akan buka. Jarang lah Jomrah pun macam dia dah improve design dia kan. Mungkin dia belajar benchmark daripada orang lain kan. Tapi bagi saya banyak improvement lah. Dan medal pun bagi saya cukup syarat lah bagi saya. Dia tak adalah nampak murah, dia still berat juga dan nampak premium. Dia dah banyak improvement lah Jomrah ni. Maybe dia membaca kita punya kutukan dan kritikan dan dia ambil positif, dia improve. That's okay lah kan. Bukannya dia balas balik. Bagi saya tu positive attitude lah. So lepas ni sampai dah masuk event Jomrah, saya tak cakap dia dah okay overall. Okay, sebab so far yang saya masuk event Jomrah tahun ni ada dua je, Cyber City dengan yang ni. Dua-dua okay, Cyber City pun okay. Tapi yang kat Terengganu tu saya nampak macam disaster. So saya tak tahulah. Tapi dia tak tahulah kontraktor dia macam mana dia lantik kan. Tapi Jomrah ni dia memang banyak event, especially fun run. Pilihlah mana nak join. Tapi ikut nasib lah. Tapi saya rasa fun run no issue lah. Fun run no issue. Okay, dia tak adalah teruk sangat. Tapi kalau half marathon tu kena tengok. Tapi so far saya nampak okey lah. Last saya dengar kontroversi kat Terengganu lah. Yang lain nampak macam dah improve lah. Improve banyak. Okay, kalau ikutkan dekat Rawang ni pernah ada 2 event ni yang saya pernah masuk. Rawang Bypass dengan ni yang second lah. Tapi Rawang Bypass tu walaupun kita tahu dia punya EG dia mencanak naik. Tapi kita tahu dia macam naik turun. Lepas tu patah balik naik turun. Kita dah boleh predict. Yang ni memang tak predict. Memang every kilometer ada bukit dan bila kita turun dia naik balik. Turun naik balik. Dia paling jahat dekat kilometer berapa 9 ke 10 tu yang saya cakap. Gila lah siapa punya idea ni yang buat marathon tempat ni kan. Ini dah level-level trail ni. Tapi itulah still lagi ramai orang yang habis bawa WhatsApp 2 lah. So maksudnya kalau memang power lah kan. Tapi saya rasa majority suffer kot hari ni. Lepas tu memang saya tak harapkan PB lah. Even saya pun saya dah give up lah. Lantak lah. Janji habis kan. Begitulah cerita dia. Okay, saya punya next event ialah saya punya finale untuk 2025, iaitu Penang Bridge Full Marathon. Yes, ini pun antara mission untuk revenge. Kita dapatkan sub 6 sebab tahun lepas agak teruk. Memang betul-betul dah nak COT. Reason sebab saya tak boleh tidur malam tu. Bayangkan saya tidur sejam ni nak lari full marathon. Gila apa kan. Ini saya akan buat something lah supaya saya boleh tidur. Okay, so ramai tanya saya Langkawi masuk tak masuk tahun ni. Okay, tahun ni Langkawi saya skip lah sebab pertama saya dah tak duduk Kedah dah. Okay, sebab dia punya gap seminggu. So kalau macam saya nak pergi Langkawi, nak patah balik Penang, dah agak memerlukan kos lah. Jadi saya pilih, saya skip Langkawi. Dan lagipun Langkawi memang kalau kita tengok tahun ni registration ni memang gila lah. Sejam 2 dah habis kan. Sebab tahun pertama saya register, tak salah saya dah ada gap dalam 2-3 bulan. Tahun kedua ada dalam seminggu lebih gap dia. Tahun ketiga ni no gap, terus kan. Ini yang saya masuk lah. So macam okay, tak apalah, kita bagi peluang lah. Okay, so siapa yang masuk Langkawi tu enjoy. Bagi saya for now in Malaysia, bagi saya benchmark the best Langkawi. Overall running experience. Okay, dia punya RPC dia punya activity dia punya dia punya event management dia dengan dia punya tempat flat off dia satu-satunya aircon kat Malaysia ni. Tak ada lagi yang buat aircon kat Malaysia ni.
Alright, so walaupun tak ada event yang perfect, tapi adalah sikit-sikit kecil masalah Langkawi ni. Tapi bagi saya the best Langkawi lah. So siapa yang masuk, bagi saya enjoy, okay, the run occasion hujung tahun pergi sekolah, okay, dan penting enjoy Langkawi Half Marathon lah. Alright, so kita jumpa lagi dalam Penang Bridge. Alright, so macam biasalah, kesihatan ni penting. Dia bukan sekadar fizikal, mental pun penting. Okay, so tanpa dua-dua ni function memang agak problem lah. So satu je function pun tak edit juga. Okay, so make sure jagalah dua-dua ni. Okay, kalau anda stres, carilah punca stres atau apa. Dan macam biasalah, kita tak boleh kontrol apa orang nak buat kita. Kita tak boleh kontrol apa orang nak cakap kita. Tapi kita boleh kontrol macam mana kita nak react, macam mana kita nak respon, macam mana kita nak buat lah. Begitulah cerita dia kan. Fizikal pun sama lah. Okay, kurangkan makanan-makanan yang tak berkhasiat, makanan-makanan viral yang cheese, leleh lah, yang gula bertimbun kan. Sebab benda tu mungkin dalam masa setahun dua korang tak nampak, tapi once dia datang, that's too late lah actually. Macam saya pun hampir-hampir, tapi sebaik saya sempat lah. Okay, so darahkan semua terus berlari. Okay, you run on your own. Tak pedulikan orang lain punya opinion. Okay, don't be other people prison of opinion. Okay, you just do what you want lah. As long as tak kacau orang, you tak buat kesalahan, that's it. Alright, kita jumpa lagi dalam next event. Bye.